Setiap robot Canova, apa-apa version akan didatangkan dengan 3 race mode. Pertama, kita ada Merchant. Kedua, kita ada Tycoon. Ketiga, kita ada Sultan. Okay, ketiga-tiga mode ini, dia punya aksi dia, agresif dia berbeza. So, terpulang dekat awak nak guna yang mana satu. Untuk kita aktifkan race mode ni, kita kena make sure auto calculate lots ini ditukar daripada false kepada true. Dan di bawah dia ada pilihan race mode. Kita ada 3, bermula dengan Merchant, Tycoon dan yang terakhir adalah Sultan. Untuk setakat ini, dalam versi seterusnya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak race mode yang cap akan tambah. So please be aware dengan race mode yang ada nanti. Untuk versi yang sekarang, kita ada 3 sahaja. Awak boleh pilih yang mana awak suka. Cuma ketiga-tiga ni beza dia dari sudut agresif sahaja. So awak boleh cuba ketiga-tiga bentuk mode ini. Akhir sekali awak boleh pilih yang mana awak suka. Macam cap, kita boleh bermula dengan Merchant. Ada 2 benda yang awak kena turn on kan. Auto calculate lots kepada true. Race mode, pilih yang mana awak suka dan tekan OK. Siap. Canova sedang berlayar untuk awak.